Hi guys, welcome to my YouTube. Welcome back to YouTube channel. So hari ni aku akan buat first video. Tapi sebelum ni kan aku post short dia. Tapi sekarang aku nak post satu video. Aku nak main game. Tapi aku ada artis jemputan. Korang tahu tak lagu curang? Lagu yang kenapa kau curang? Aku tak peduli. Kita ada Rusdan, Wafa dan Come here bro. Come here. Bersku. Basah tangan buat apa ni? Aduh. By the way, aku sebenarnya Kamera sana. Buat semak lah dia ni. Okay. So, hari ni aku nak ajak korang main game. Game dia macam ni. Kalau aku buat lawak, korang tak boleh gelak. tak nak, bosan tak nak. Macam nak, so macam aku buat macam ni, aku buat lawak, korang tak boleh satu reaction pun. Contoh kalau aku buat contoh macam ni, kalau Haaland datang Malaysia, dia duduk mana? Macam tu. So, kalau aku buat lawak tu korang gelak, korang kalah. Dikira macam aku tengok kalau aku buat lawak, berapa poin aku dapat. Contoh kalau korang dua gelak, aku dapat 2 poin. Tapi kalau kau buat, aku tengok berapa orang gelak. Faham eh? So, let's go. Kita starting. Pergi mana? Memang Gio. Okay. Let's go. Okay, so kau dah start dulu. Kau dulu lah. Kau ada video, tak ada. Tapi dia sini aku Light. Okay. Light. Okay, tak ada apa-apa. Okay, tak ada apa-apa. Dah alita belum? Okay. Kau start tadi. Kita mana plan dah sebenarnya. Okay, ready Okay. Satu. Ni ramuan dah tengok sudah macam mana. Okay. Sekejap, sabar. Sumpah aku tak tahu dah aku dengan orang terencat ke apa. Dalam belum bagi burung. Jangan gelak tau. Siapa gelak kena sepak. Tu je. Macam dah, aku tambah. Siapa gelak kena sepak. Let's go. Sakit je support. Kalau aku sentuh pun kena tak? Bodoh. Okay. Okay, aku start dulu. Ambil nafas dulu. Okay. Tarik nafas. Kemuk punggung kentut. Okay. Aku tanya. Kau kerja apa? Kerja sendiri. Kerja sendiri. Kisah. Dia pun Tentu. Mana tak ada sepak lah. Mana cik sepak. Okay, aku start lah. Okay. Tadi kau tanya pasal kerja kan? Okay, tanya kau kerja apa? Aku seorang arkitek. Aku tak payah kerja. Dalam banyak-banyak motor, tu apa yang kelakar? 2,000 years later. Motor Yamaha. Mahal standard. Tak tahu. Motor apa? Yamaha. Dia pula. Kenapa dia ke tadi? Dia tak gelak. Dia tak gelak. Okey lah, salah aku. Aku tahan gelak. Tampaklah. Okay Dan. Kau pula. Okay, nama kau apa? Udat. Kisah lah aku. Kau pula Zal. Dua Azan apa? Aku yang buat kelakar bodoh. asal kau. Tapi aku yang buat kelakar. Asal pula dia tadi. Kita tengok apa kat depan sekarang ni. Okay, phone. Bukan kamera. Okay. Modal. Okay. Sorry guys, kita orang tak ada duit. Kau je lah. Okay. Kalau Harry Kane pergi Kelantan, benda apa dia minta tu? Bodoh. Salah. Tahu? Nanti anjing. Aku Gaji gelak. Sebut Eric Kane je batuk. Ada video ni. Kalau kau masuk hospital ada video. bodoh.
aku pula. Kau ni. Tak, lepas tu apa? Kau terpaksa Alio. sedap Elio. Kau nak kena Thumbnail kat depan. Dia nak mampus. okey. Sial lah. Kau nak Aku pula. tiba-tiba Okay. Cium kan muah kan. Kalau dia panjang apa? Muah. Kelakar dekat kelakar. Tapi yang kelakar kau gelak. Sebab semua orang nak tak gelak. Aku nampak. Keren pun aku. Dek, kau wasiat kau dah buat belum? Kau bagi dia letak nama aku. okey. Belum. Letak nama aku. Dah. Okay. A few inches later. Dia pala lah. Okay. Macam mana orang bisu panggil udek? Bunuh tu lagu. Kau dengar ni. Okay. Tadi aku cakap pasal Harry Kane kan. Kalau orang dah sempurna, tiba-tiba Mana ada orang sempurna dalam dunia? bukan maksud aku depan Mana ada orang sempurna? Palotang kau. Kau biar je ada program. sempurna macam okay, kau boleh jalan, boleh ni semua kan. Kau lah gelak. Ni bodoh lah. Dia tak mau gelakar. Tapi dia punya ni lah. Batuk dia nak mati ni yang gelakar. Okay. Okay, kalau orang normal normal tiba-tiba dia lumpuh ataupun cacat, kalau dia seorang YouTuber, macam mana dia nak intro? Soalan kau aku tak faham ni. Kita Kalau orang sempurna boleh jalan semua kan, dia adalah YouTuber, tapi dia dah cacat. Macam mana dia nak intro dekat dia punya YouTube? Main cacat tak? tahu? Okay, teruskan. Kau dah boleh end ke? Bidin. Bodoh akal kau. Okay, aku rasa last lawak ke? Lepas tu dah kita boleh berambus. Okay, let's go. Bidin. Kau pula. Okay. Who's next? Ada 10 anak ikan dalam kolam. Okay. 3 ekor lemas. Okay. 2 ekor lagi pergi kedai. Lagi seekor tunggu dekat rumah. Ikan goreng sambal ke yang tak ada sambal sedap? Bodoh. Aku rasa yang meninggal tu. Yang ikan yang meninggal. Tapi kita tak boleh nak just macam tu je. Kau kena tengok juga kolam mana, pukul berapa. Faham? Tapi nak tanya, dalam kolam ada kedai ke? Ada. Speedmart ke apa macam mana? Family Mart. Oh, Confirm. ini soalan. Okay, soalan aku dekat sini. Kan ada 10 ekor tadi lemas. 10 ekor. Yang Dah cukup tu. Korang boleh tahu kat mana soalan ni? yang lemas 3. Okay, lemas 3. Tinggal berapa? 10 tolak 3 berapa? 8. Dek. Dek. Ikan tak lemas, Dek. Lupa cok. Lupa cok. Sebab aku selalu mandi pun tenggelam je, tak boleh nanti ke bawah. Dah, end je dah. Ada boat. Boat besar. Ada QR. Macam orang tua. Okay. Okay. Ada QR. Masuk apa? Ada bot.
ada boat daripada jauh. Diorang ni sesat. Kau faham tak kat laut? Sesat. Tiba-tiba daripada jauh, dia nampak ada satu pulau. Makin lama, makin datang, diorang daripada jauh tau. Jauh ni, dalam 10 km nampak pulau ni. Okey. Diorang datang boat ni ramai-ramai, bawa penumpang satu orang. Dah sampai, tak ada pulau. Ish. Lepas tu? Lepas tu, kapten tu tengok, tadi ada pulau. Saya tengok, rupanya udek. Udah tengah terapung. Udek tengah terapung. Macam ni. Bunuh je lah aku, bangsat. Okay guys, jangan lupa tengok MV Curang saya dan juga Rashidan Wafa. Jangan Asal aku pula last. Kau lagi. Sampai kau. Dia nak promote lagu kau ni. dah lah. Apa? Tak kelakar dah. Tak kau. Video apa yang kita shoot ni? Depan sangat ni. Benda apa kan? Tahu? Kalau kita suka benda apa kalau kita suka kita ambil. Kalau tak suka pun kita ambil. Duit. Salah. Kalau kita suka kita ambil. Kalau kita tak suka pun kita ambil. Ya. Nafsu. Ni kau kan? Anak orang? Bukan benda kau ingat aku. Toke ayam ke apa? Tak tahu? Tak tahu dah. Anjing orang lah. Tapi kan aku dengar benda. Kau ajak bercerita ke apa? Bukan, dengar. Tapi soalan yang aku bagi tu, jawapan dia korang mesti pelik. Apa jawapan dia? Aku tak tahu apa jawapan aku cakap. Bodoh lah dad dah. Is. Tambah 2 sama 2 tambah 2 sama dengan 3. 2 tambah Jawapan dia? 13. 2 tambah 2 samaan dia 3. Jawapan dia? 11. 3 tu aku rasa ikan yang mati tadi. Berdua ni yang kena goreng tadi. Ikan apa yang sedap? 2 tambah 2 3. Jawapan dia? Tambah 2 3. Jawapan dia 25. 26. Jawapan dia salah. Salah. Guys, so jangan lupa guys, just go and check it out. Lagu Curang dah release dah. Aku dengan SBD yang nyanyi lagu tu. Ya. Dan kau boleh dengar dekat YouTube dan juga Spotify. Yes. Spotify. all social media platform music. Ya, kau just search Curang SBD Rashidan Wafa. Yes. Betul. So by the way guys, untuk channel ni tak subscribe, berapa video macam ni. Dah, jom. Kau tak nak support aku? Kenapa kau tengok video-video macam ni? Tak payah tengok. Report je video ni. Dah, jom. Ciao. Jangan lupa subscribe, like, share Komen. dan juga kalau Dek ada korang- lagu baru. Okay, Dek, lagu kau macam mana Dek? Lagu kau? korang nak aku panggil siapa YouTuber yang korang minat dulu? Apa ke short film? Apa nama? Aisyah Razami. So, kalau korang nak, korang cukupkan video ni 10k ke atas. Dan aku nak 1000 subscriber dalam masa seminggu. Kalau korang boleh buat, aku DM Aisyah Razami, aku ajak dia shoot content. Okay, so korang jangan lupa check it out. Tunggu next video. Let's go. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum.